when you do hard selling, orang tak suka. Yeah. People do not like hard selling. Tapi ada orang, the art of hard selling dia. Jadi sekarang harga kereta original 44,000 lah Okay. Ni harga kereta sekarang 50,000. You close dengan I nari, I kasih you 44,000. So orang dengar, ni 6,000 beza saya ni. Yes. Baik okay go lah. Ada nak balik, tak apa kak, kita try loan dulu. Mana tahu approve. Dah rezeki kakak. Dia pandai pakai kata-kata. Okay. That is the art of lain. Why I'm opening up 7K Automotive is so that people do not go through this thing. So dia cakap dia nak settle kereta dia dulu, baru dia beli kereta pada aku. So aku cakap dengan dia, okay kak, but this one I have to put your deposit on hold pasal kereta loan dah approve. Okay, understand. I will contact you mid-November. Early November, dia message aku, Afiq, I have decided not to proceed with the loan. Aku didn't know dia dah engage lain punya contractor. Sampailah satu hari tu, she came back to me, cerita sedih, dah deposit 50%. Dah masuk sebulan kerja tak jalan. In the first place, kau datang kat aku, kau lowball aku, kau cakap mahal, kau pergi kat lain contractor, kau kena con. Lepas tu kau datang balik, kau expect aku bawa turun aku punya price pasal have to have empathy dengan kau. Sorry, aku tak pakai tu benda. Yeah, because in initial stage aku dah cakap, sebelum kau engage aku, kau pergi cari kontraktor lain, kau pergi tanya price dulu. Kalau ada yang lebih rendah daripada aku akan cakap kau, this is a red flag. Masa starting dia gitu. Jangan suspense sangat lah. Okay. Alright. Selamat datang ke NCSSG Podcast. Aku Ipul Ghazir. Dan aku Afiq Apandi. Dan episod ini adalah satu kolaborasi di antara NCSSG Podcast dan juga 7K Automotive. Yes, Kalau sir. korang ada kereta dan korang ni dah nak dapat bonus kan? Dah dapat bonus lah. Dah nak dapat bonus. Year end lah. Yes. Dan korang ada ura-ura nak tukar kereta. From 5-seater pergi 7-seater. Nak beli kereta. Daripada 7-seater nak upgrade to 9-seater. Ada ke? Ada. So far aku tak pernah dengar lain situ. Daripada 9-seater nak beli van. Bas. Bas baring. Bas baring Bas baring. Bas boleh lah. Ya. Mana lah. Okey, kalau korang ada kereta dan korang nak adakan kereta baru. Betul. Dan cita-cita kira-kira nak presentkan isteri ke, yang isteri nak presentkan untuk suami ke. Betul. Ataupun mak bapak nak presentkan untuk anak-anak. Ramai anak-anak anak-anak Ya, mana tahu duit mak. Ya, dua kali $20 masuk, $90,000 keluar. $20 masuk. Oi. Mana dah tahu. Tahu rezeki murah kan. Ya, sila hubungi 7K Automotive di talian 8785-2977 8785-2977 atau korang boleh turun ke 18 kaki Bukit Road 3 basement lobby 4 dan cakap I nak Afiq handsome. Yes, dan gunakan promo kod NCS7K untuk mendapatkan cabutan bertuah. Kita tak nak cakap apa. Korang pergi sana baru korang tahu. Betul. Yeah. And we have wide ranges of car for you to select. Kita ada from Continental to JDM to KDM to 3, 4, 5, 6. Semua kereta insyaAllah ada. Tapi kalau korang ada apa-apa pertanyaan as a first time buyer atau korang ada pertanyaan tentang trade in, tentang consignment, okay, korang boleh lagi sekali, korang nampak bawah ada banner kan, ada nombor kan, 8785929977. Korang boleh hubungi kita di talian itu. Betul. Dan dalam episod ni kita dua-dua ni business owner. Betul. So Afiq adalah seorang brand owner of 7K. Betul. Dan aku, jangan cakap NCS lah. Betul. Aku juga ada menguruskan perkuburan lah. Ya, tanah perkuburan. Jadi kita akan have our sharing of our experience on how kita manage kita punya business. Orang panggil civil pula. Service recovery, ataupun kita macam mana kita deal with some situations yang kita ada dengan customers. Betul. Clients ke apa. Mulakan dengan 7K. Azizan Johan cakap salam.
Sibuk lah dia. Janganlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. I know you buy the car from where, Azizan. I know. He buy color. Wow. Yeah, wow, man. I love you, man. Yes. Yeah, That his bike, you see the bike. Yeah. Alamak. He got bike. He got car. He got lorry. What else? Yeah. Melayu berjaya. Yes. Low profile. Yes. Ini macam kita nak. Betul. Bukan pampum. Ada juga. Ada. Okay, cakap pasal pampum. Wah, don't like that lah, tell. Order ni. Okay. Sorry. Okay. So, bila cakap pasal pampum ni, kita sebagai service provider. Betul. Okay, kita sebagai businessman, kita akan melalui dengan customer macam gini. Kita akan go through, okay? Dalam, let's say lah, dalam 10 lah, either 1 atau 2 kita akan lalui macam gini. Yang pampum. Okay, so for example, okay, recently I did my live on a Sunday. Okay, funny thing was, aku tak expect to say about that story. Okay, but when I actually talk about that story, ramai orang tu tengok. Okay, so because sometimes dia macam luahan hati. Okay. Same as when I come to recording. Aku pun cakap bini aku, sometimes that I want to go recording pasal apa? Pasal it is the time where I sit down, vent out whatever frustration I have, okay, on the podcast. Tak semestinya aku berbual pasal masalah tu, tapi bila kita berbual pasal sesuatu topik, okay, mesti kita akan bingit, kita akan marah, kita akan try to vent it out, betul tak? Betul. Walaupun benda tak ada kena dengan kita. Betul. So when we talk about orang yang suka pampum ni, I have an experience. Okay, so this happened to me roughly around last month. Okay, this happened to me around last month. Okay, baru ni. So the story goes macam gini. Okay, so normally I will do my live on either Tuesday, Thursday, Sunday atau Monday, Wednesday, Sunday. Okay. Aku akan selalu buat alat. Okay, and follow on. If let's say tak ada benda, aku will do for my main company lah, which is Nur Jahan. Okay. So I will do live for them. So apparently I remember that was 7K punya customer. Okay, so when I did live, I explain. Kau tahu aku punya orang apa? Yeah. Aku akan very detail when I talk, and I will try to relate to customer. Pasal I have been a customer myself. Okay, I have been the one who purchase a car from people until I can just purchase on my own. Okay, so what happened was when I was doing the live, ada kadang-kadang macam back then aku ada remember during my dry month. Dry month kirakan tak ada sale langsung. I did have 2 months of dry month, whereby when it was recovering, aku terjumpa this customer. Okay, so I will not mention who, where, when, why. Okay, so dia datang. Okay, the message, Afiq, I want to come down on I'm interested in a car, gedebak-gedebuk. Okay, so I will be coming down on this day. Okay. Aku masih ingat, aku sanggup ambil half day kat kerja to come down and attend to her. Okay, so what happened was, when coming down, aku dah sampai. Normally aku half day aku akan sampai, aku akan relax dulu. Pasal dia akan cakap dia datang dalam pukul 3 ke dalam pukul 4, around there lah. Alright. Okay, so while waiting, aku dah standbykan kereta. Pasal normally when we start the conversation, aku will always ask customer, okay, what's your budget? What's your preferred budget? Do you have any car to trade in? Gedebak-gedebuk. So we can work to, yes, so that I can know roughly what car I can introduce to you. Apa kereta yang best suitable for your budget. Okay, normally that is what I will do lah. Okay. So she just told he or she just told me that, saya punya budget is below 1,006. Full stop. Okay. I don't care PAF or COE, I don't mind. Wow. Just a comfortable car for me to drive from point A to point B. Okay, fine. Okay, so datang ke harinya, dia bawa satu adik-beradik dia. Okay, so 2 orang tau. 2 orang datang. Okay, so I told her, okay, bro, sis, okay, I have this car that I have. Okay, for your budget, what is the kind of car that you are looking for? SUV ke, MPV ke, sedan ke, hatchback ke? Aku nak kena tahu. Kalau aku tak tahu, then how am I supposed to know what you want? So dia cakap, I'm currently driving a hatchback, so I nak tukar SUV. SUV is kesenangan untuk dia lah. Pasal SUV tak rendah apa, SUV tinggi. So dia boleh keluar pun senang. So it is easy accessible. So aku cakap, okay, at that point of time aku ada GLA, aku ada Vezel.
SUV aku ada 2 je. Okay. The rest is mostly all my sedan cars lah. Okay, so aku cakap dia, okay, this is the 2 type of cars that I have. Okay, either you go for a GLA, which is actually within your budget, but atas sikit, pasal monthly dia is around 16 to 17, atau you can go for a Vezel. Okay, so dia cakap, I don't want lah, because currently I'm driving a car similar to this. Okay. So I want to try something else. So cakap dia, do you mind going for a downgrade? Okay. Go for a Japanese lah. Pasal Conti orang tahu atas apa. So Japanese is just a normal car. So that Vezel unit was one of a good unit that I have. Okay. Kira kan well engine maintained, well maintained, engine baik, interior baik, exterior pun baik. Okay. Original Original. Okay. Tak, bumper kita ada tukar. Okay. Aftermarket lah. Okay. Rim pun kita ada tukar sikit, but it still looks presentable. Okay. So normally at 7K, how we do is, okay, you test drive dulu. You test drive dulu. Okay, so bawa balik Jangan jangan test drive kat dalam lah. Pasal nak tahu kereta ada bergegar ke apa ke. So we can fix before handover. Okay. So how it goes was, okay, dia dah test drive. Buat 2, 3, 4 round. Lepas tu adik dia ke apa dia ke pergi tukar, dia pula pergi 2, 3, 4 round. Okay, by all means. Okay, pasal aku tak tahu apa yang fun drive fun drive kasi tak apa. Okay. So dah gitu, we spend a good 30 to 45 minutes kat bawah. Okay, so once dia dah test drive, dia dah parking, aku cakap, gentleman, okay kak, do you need time to talk? Because aku tahu as a salesman, when you do hard selling, orang tak suka. People do not like hard selling. Tapi ada orang, the art of hard selling dia jadi art juga. Macam episod sebelum ni. Betul. Okay, so art of hard selling diorang jadi, but aku tak suka. Okay, kasi aku satu example macam mana hard. Bro, okay, art of hard selling okay, macam gini. That customer okay, kak, tak apa kak, sekarang you minat apa kereta? Kita apa? Sekarang harga kereta original 44,000 lah Okay. Ni harga kereta sekarang 50,000. You close dengan I nari, I kasih you 44,000. Nampak tak? Okay. Cara dia. So orang dengar, ni 6,000 beza saya ni. Yes. Baik Okay, go lah. Dah hard selling. Ada nak balik, tak apa kak, kita try loan dulu. Mana tahu approve. Dah rezeki kakak. Dia pandai pakai kata-kata. That is the art of lying. So these are things that we need to take note of. Okay, so but aku do not like hard selling. Because back then when I purchased my first car, was ada unsur-unsur art of hard selling. Okay. You buy lah, this one gini pasal aku dari dulu aku suka hatchback. No matter what. Pasal bapak aku daripada BM. Tapi sebelum BM aku bawa Lancer apa. Sedan. Yang paling menyampah aku bawa kereta tu. Pada colour nice. Yes. 2000 gone. 2004 gone. Okay. So my bro, aku nak minta refund. Tak boleh. Pasal dah submit loan. So apa ya ke mana? So aku dah pernah kena hard selling. So to me, why I'm opening up 7K Automotive is so that people do not go through this thing. Tak melalui benda-benda gini. Based on your experience. Based on my experience. So I do not want people to go through that hassle. Okay, so this is where things get sour. Belum lagi. Okay, so aku dah habis everything kat bawah. So aku cakap, do you need time to talk, to discuss whether you want to proceed ke tak? Tapi aku ada cakap macam aku pun nak close sale. Aku cakap, okay, kalau let's say if better that kita duduk atas, I do a breakdown for you so you can understand. Okay tak? Okay, so kita naik. So when I go up 50% there already 50% there already. Okay, kalau customer dah naik dah 60-70 lah. 60-70% dah nak close lah. Okay, so naik atas apa ni? Tak macam sebelah you. I suka cara you tak macam sebelah you. Kau Azizan Juan cakap tak tahu. Batu api I block you. You don't play no. Wait, I pancit you. Batu api Okay, sorry. Okay, so when aku pergi naik atas, aku did a very detailed breakdown. Okay kak, you going for zero down payment ke zero drive away? I nak tanya, I pula. Aku nak tanya dulu. Zero down payment apa zero drive away apa? Okay, zero down payment meaning that there's zero down payment of money for the price of the car. Okay, for the price of the car. Zero drive away meaning that you do not want to fork out any single cent. Only 500 that you need to fork out. Okay, so kalau zero drive away, you need to fork out your drive away. Consists of 3 items: admin, first month installment dengan insurance. 3 benda. Okay, there is no GST lah, markup fee semua tak ada on my side. Okay, certain ada
companies have their own policies, so it is up to them. So but at 7K Automotive kita tak ada tu benda. Okay, so she said, oh really ah cak, ya. So aku dah cakap explain dia everything. Okay, aku kasih kau 3 months engine and gearbox warranty, aku bersihkan kereta kau, aku do one servicing. Okay, and at least when you drive the car, was there anything wrong? Oh no, the car was perfect. Okay. Dia yang cakap Okay, so you okay with the car? Okay, so aku dah buat breakdown. Okay, zero driveway zero down payment Okay, aku buat pap. Okay, so this is your driveway. Are you okay? Are you comfortable? Dia gini, dia tengok. Okay, do you guys need time to talk? Pasal kalau adik-beradik mesti dia ask opinion yes. So okay, aku duduk, aku tengokkan dia. Mana tak apa nanti lah. Pasal okay. So dia tanya mana Bob. Bob dah ni lah. Okay, so dia macam fikir. So aku jalan, aku pergi toilet, kasih dia 5 minit aku rokok, datang balik. Okay, so how korang dah decide? Okay, tak apalah, kita submit the loan lah. Okay, so you deposit to me $500, then we will aku submit loan dulu baru aku collect deposit. Boleh. Okay, so bab-bab aku ambil documentation, gerabak-gerabuk, aku dah send loan. Okay kak, this one is the loan. I dah submit you tengok okay, I'm just waiting for the reply. Most probably tomorrow dah boleh reply lah. Okay kan. So deposit 500 okay. So dia dah scan 500, aku dah send bos aku. Cak okay, dia dah deposit, gerabak-gerabuk, okay, settle. Alright. Sekali nak gerak tu dia cakap dengan aku in one question. Fik, if let's say I want to change car, kira-kira dia tak nak pergi kat Honda Vezel tu. Okay. Boleh tak? So aku cakap dia boleh. Even though kalau dah approve, boleh. Tapi the thing is, kalau dah approve, you pergi kat kereta lain tak approve, ni kereta macam mana? Dia nak kena cari kereta similar. Betul tak? Nanti loan margin dia nak sama. Pasal itu kereta dah approve. Betul. But still can lah, we will try our best. Takkan aku nak dah tak boleh tu aku buat bodoh. Takkan aku macam gitu. So once let's say tu aku explain to her, so she understand. Okay lah. So dia balik. Aku pun dah dalam hati, okay, alhamdulillah dapat juga kelulusan, dapat juga duit rezeki lebih untuk family. So besoknya aku dapat tahu answer. Kan besoknya aku kerja, aku macam tengah busy kan. Tengah nak settle ni benda. So cakap, kak, your interest rate came back at 4.98, tapi kasih I fight for a lower interest dulu. Aku nak kena fight dengan finance. Fight bukan gaduh. Macam negotiate. So okay, Ken, thank you Afiq. Cantik, semua cantik. Okay. So aku dah, okay kak, alhamdulillah I dah dapatkan you 4.58%. You want to proceed with the loan or not? Okay. Afiq, can we put the car on hold dulu? Pasal I want to see, I ada kereta nak trade in gedebak-gedebuk, but this one I will settle on myself, gedebak-gedebuk ni semua. So dia cakap dia nak settle kereta dia dulu, baru dia beli kereta pada aku. So aku cakap dia, okay kak, but this one I have to put your deposit on hold. Pasal kereta loan dah approve. Yes. Full stop. Faham. Okay, understand. I will contact you mid-November. Okay. Mid-November Okay, kau dengar mid-November Aku siapkan diri. Senyap. Early November dia message aku. Ni okay. Early November dia message aku. Afiq, I have decided not to proceed with the loan. Why? Okay, aku terus macam okay, full stop. Aku cakap okay. Aku do not want to ask why. If you are gini, aku tak nak question this, tak nak question that. Pasal itu nasib aku tak tahan tu kereta. Pasal on that day ada lagi satu buyer nak view kereta putih tu, tapi terpaksa pergi kereta lain pasal aku dah submit loan. Okay, from the day yang loan approve sampai dia call kau, dia cakap dia tak nak proceed. Berapa lama tu? Dalam 3 minggu ada. Oi, 3 minggu. So once she said to me, after 2-3 days after I submitted the loan, after 2-3 days baru dia bilang aku, Kiwa, aku have many potential buyer. Pasal budak yang nak that first car tu, dia pergi kat Vezel color lain tau. Loan dia approve. So kalau aku masukkan loan dia dekat color putih, loan dia dah approve lepas. So aku nak kena tahan 3 hari untuk dia je. Okay, tak apa, this is business. Ups and down so kita by all means. So when she said she do not want to proceed with the Vezel, aku cakap dengan bos aku, San, proceed jual ni kereta. Okay, so Hassan sold off the car,
bro kau cerita gini dia dengar macam mana. Okay, the only reason why I'm being like this, so korang faham tau what we are actually going through. It's not too bad, and I did not mention name. Betul. Kalau terasa, then you should know what you have been doing. Okay, pasal kita as salesman, and furthermore I do not mention name. This is just based on experience. So that korang as consumer, as buyer, korang understand what we are going through. Bukan cakap kita nak ni, tapi tak. Korang dekat social media suka kenakan dealer, cakap dealer makan tu, dealer makan ni. Sekarang kita sebagai dealer, kita keluarkan balik pula apa yang kita lalui dengan customer. So jangan salah anggap tapi kalau korang rasa korang do not feel happy with me sharing about it, korang boleh say on the DM, or you can say on this comment right now. Betul. Okay, so back to the story. She said that dia tak jadi nak ambil kereta. So aku cakap okay, aku keep quiet. The next day dia message aku. Afiq, on hold sampai 10 minggu tak masuk akal lah ni mak. Sabar. Kau nampak tak? Sabar. Orang yang pernah akan faham. Okay, so when she text me the next day regarding dia punya deposit, I told her, Kak, I cannot bang, I cannot I cannot return you the deposit. Pasal nombor 1, loan dah approve. Betul. Nombor 2, you tell me that you want to purchase the car on mid-November. Dia sudah type aku panjang tu. Panjang dia type aku. Okay, so aku cakap dia, you will not receive back the deposit as loan has already been approved. But to my understanding, you told me that you want to cancel the vessel because you want to purchase another car after you have already settled your current car. Betul. Okay? So you will contact me on mid-November. Pasal dia ada cakap in a way macam, pasal kau tak update aku apa-apa. Masalahnya, when aku reply balik to the message, you told me that you want to purchase on mid-November. Yes. This is only early November. I am waiting till mid of November, then I will contact you. Kalau kau boleh settle siang lagi bagus. Betul. Pasal end of the day, ini duit titik pelung kau. Tapi sekarang kau dah buat aku macam bloody fool. Betul. Kau dah cakap, dia part aku trip was because ni macam case last year je. Bukan. Bukan last year. Aku baru cakap. Okay. So when this happen aku terus cakap dengan dia. She said something in her life whereby I think I and my adik-beradik, my adik ke my tak tahu heard you wrong. Maybe our English or Malay I do not understand. Sekarang aku ni orang bodoh tau. Okay, aku cakap terus terang aku will be very very honest aku ni orang bodoh tau. Aku O-level pas Malay je tau. Kau faham tak? Faham. Kau faham tak aku punya Melayu? Faham. Takkan kalau kau faham, takkan dah berapa episod kita buat bahasa Melayu? Takkan orang yang berpelajaran tinggi tak faham aku punya Melayu atau aku punya English? Betul juga Horrible sangat ke English atau Malay aku ni? Sampai kau tak faham. Dia cakap apa? Maybe I don't understand your English or your Malay sebab tu kita tak understand gini semua. Aku tu macam okay. No, kalau tak understand, kenapa yang hari tu tak rectify ataupun clear any doubts? Kenapa is only now? Tak, dia cakap apa? During that day yang bila dia turun, she only has one option. And I feel like I'm being forced to buy. Force dia pakai. Itu yang aku terus tang. Ni? Kau kasih dia time. Tang. Ni kena buat teaser siang ni. Betul pe? Okay lah, dua kali je lah. Okay. So aku dah naik tanduk, aku dah macam, kalau aku salah aku boleh terima tau. Tapi kau jangan buat aku macam bloody fool. Aku mesti kenakan kau balik cukup-cukupnya. Betul. So when she said she was forced, aku terus ChatGPT pun aku lupa. Ni English Oxford Cambridge ni aku kasih. There was no force in the purchase because I do not practice hard selling. Okay. When I gave you time to think about the decision, but your siblings were the one who said this is one of the good unit that we have.
Nampak tu. Nampak lah Oxford ni jangan main. So bila aku cakap one of the good unit that you have, and when I ask you should we proceed for loan, you said yes and deposit given. Which part of our deal was forced? Don't spin no. Episod sebelum ni banyak spin tau. Dia tu spin. Pap. Okay, kau dengar Ni part kau nak kena dengar. Okay, let's go. Aku dah kasih dia Oxford Cambridge punya English. Okay. Aku send. Okay. 1 tik. Bagaimana? Dia blok aku. Aku baru send. Aku dah pecah otak. Dia blok kau? Dia blok aku. What the fish, man? Okay, kalau kau rasa kau betul lah kau nak blok aku ke? Taklah, so you will fight all the way. Exactly. Asal kau blok. Aku lagi panas dia cakap apa? I anggap that 500 as your hard work for me. Wah, kau kenakan aku lagi. Dok, aku ni kan, aku paling faham tau sarcasm. Okay? Walaupun aku ni bodoh lah O-level Malay je pas tapi aku taklah sebodoh tak faham sarcasm kan. Aku faham. Itu yang type satu cantik punya kan, Oxford English punya, bam. Yes. 1 tik kan Nina. Betul lah. For your information, my English also not there. At work, dia translator aku. Tapi email kalau dia type you don't play. dia bukan Oxford English lagi. Dia Yale University email. Yes. One email 30 minit duduk situ. What I want to talking. But tapi cakap kau gentle, dia punya email English dia sui punya, tapi kalau berbual Bagra punya English dia kasi. Tapi marah, English very nice. Tapi kalau you okay, don't. So, kenapa kita ada di topik hari ni okay, it's because so recently aku nampak ada posting. Okay, aku nampak. So affecting kau? It doesn't affect me. Okay. But the comments that orang kasih dekat bawah tu affect aku. Okay. Kan biasalah. Satu insiden yang kat bawah yang komen tu semua macam dia lah salesman. Biasalah. Dia lah yang tersohor. Keyboard dia, salesman. Kalau let's say dia buka company kereta, dia lah yang top. Termasyur lah. So what happened in this as you know, car business is a very tricky business. Okay. Betul lah. It's a very very tricky business. At times you gain big, at times you have a negative sale. It depends. Yes. Okay. So the post that I saw, I will not say which company okay, no, okay, because at the end of the day this is this is my industry. Okay, so what happened was this car company posted a sports car for sale. Okay, a typical Japanese sports car for sale. Okay, dengan harga gedebak-gedebuk everything. Okay, so this guy he posted whereby want to send for PPI lah, gedebak-gedebuk lah, apalah. Okay, so as a dealer, you can send my car for PPI check, no problem. You can go to your workshop, pre-purchase inspection. But understand, you are buying a used car. If you want a perfect car, buy a brand new car. Itu pun kau beli brand new pun cukup time kena recall. Mana satu kau nak? Betul. Okay, so PPI duit sendiri PPI duit sendiri. Okay, dealer tak akan cover cost. Banyak cantik. Okay, so but then we need a deposit. Okay. Pasal kau drive kereta keluar. Atau kita nak kena bawa kereta keluar, so you need to deposit to us. Pasal end of the day, apa-apa mekanik tu buat, kita pun tak tahu. Betul. So normally lah, certain car company will ask for at least $1,000 deposit before going for PPI. Okay, once go for PPI, check gedebak, datang balik list apa. Okay, this one how you want to settle with me. Kita pula nak kena, this one I settle lah. Apa-apa yang rosak aku settlekan kau. Tapi tak 100%. Maybe out of 50 to 60% I will do up for you. Yes. Sebab tu again I mention, if let's say you want a perfect car, buy a brand new car. Buy from agent. Betul. We are used car dealers. Betul. Not brand new car dealers. Yeah, so don't make use of them. So tapi ada
the dealer has its faults. Ada. Okay. Okay. Ada masalah dealer tu bikin, oh kau nak kena hantar ni, kau nak kena bayar 5,000 lah, kena bayar something in that line lah. Okay. There were some red flags. Okay. So kalau kau dah nampak tu red flag, stop dealing. Ya. Sampai aku dengar the salesman sampai kutuk tu budak ke apa, macam the moment I saw you, I know you are a time waster, gedebak-gedebuk. So okay lah, that is a salesman, but who am I to say? Because I'm a salesman myself, but I have my own style. Yeah. So terpulang kau lah dia nak cakap itu ke, dia cakap ni ke, dia pergi suka. Yes, betul. So when dia type, okay, aku understand his story. Aku understand his sorrows or his misery having to deal with this kind of people, can understand. Sekali bila aku baca komen, paling salesman, paling terbuka kedai kereta top number 1, paling banker, paling finance institution, semua dorang lah. Ada sampai cakap tau, there is no such thing as admin fee. Aku punya kaki macam nak jatuh. Macam nak gitu je. Wow. Kita ni ada admin fee, diorang boleh cakap, Yuska where got admin fee? Aku macam nak satu kali kes tarik kan. Kau tahu dulu mainan, kau macam pusing dia jalan aku macam nak pusing tangan kau, pam bam ke. Macam gitu aku nak buat. Geram. Ada lagi. Ada. Put the admin fee into the car loan and tell them free admin. Takkah aku bodoh-bodohkan orang? Tu bodoh punya kerja lah. That is spin. Art of lying. Yes. Takkah aku bodoh-bodohkan customer aku? Betul. Sama apa? Dah. Apa dah tu aku macam, apa sehari ni? So aku baca komen shouldn't Yuska go for STA inspection? Okay. So kirakan aku kalau pergi STA inspection, kereta need to be fully stock. You cannot get yang ada body kit, ada paintwork ni. Tak semua orang macam kau nak kereta stock, datang nak murah-murah tapi nak cekau. Aku ada member macam itu, ada. Tapi dia bagus. Dia tolong kawan banyak. Dia makan dealer cukup-cukup, tapi janganlah makan aku. Betul. Aku pun dia nak makan kurang asam kawan. Pijak. Jangan, susah. Okay. So betul kau cakap, it depends. Tapi kau jangan, kau dah tahu salesmen have their tactics to earn a bit for the family. How much can they earn? Aku tak boleh makan 30-40 ribu on a used car. Ke? Tak boleh. Busuk-busuk aku dapat pun maybe 1,000-2,000. Betul. Ibaratkan duit beli rokok 1 bulan, okey lah, jadilah kan. Nak tahu siapa yang boleh makan banyak? New car dealers. Yang jual kau kereta baru. Itu yang makan kau banyak-banyak. Yang jual kereta Continental baru, brand new cars, tu yang makan kau cukup-cukup. Tu pasal dia ada building dia sendiri. Ada hati nak cakap, used car dealers makan us cukup-cukup. Gasak kau lah saya. Betul. Kereta tu pula lambat, ada yang tak bergerak. Apalah korang. Pakai otak lah berbual. Tu pasal lah. Sebab tu cakap, korang, let's say if you guys want to do, you contact me, you become my salesman. I want to see how you can close deal or not. Don't talk like cocky cock. Cocky cock. Okay, so this is what I've been through lah. So macam aku cakap kau, aku rasa this is something that I need to bring on air. It's okay. So that people will understand tau. As a dealer also, kita pun go through shits. Okay. But as for you, corporate business, ada tak kau macam lalui benda-benda macam gini? Before pergi tempat aku nak nasihatkan diorang. Okay, boleh. Jangan selalu cakap, dealer-dealer Melayu semua tak boleh percayalah, apalah ni semua. Tolonglah. Kan? Jadi kalau kau ingat dealer Melayu tak boleh pakai, kau pergilah dealer bangsa lain. Ada makan kau cukup-cukup. Tapi tak nampak. Semua kat dalam, tiba-tiba macam boleh. Janjinya bulan-bulan 1,300. Jadi 1,800, 1,900. Ada kes, ada. Kan? Ini kalau aku buka cerita tak habis. Tu kita simpan untuk next. Jadi stop lah. Baik property agent lah kau cakap tak boleh percaya, car dealer tak boleh percaya, mekanik tak boleh percaya. Jadi kalau tak boleh percaya, kau lah jadi. Engkau jadi mekanik, engkau jadi real estate agent. Betul. Engkau jadi car sales. Betul. Kau jadi ID. Semua engkau. Semua. Kau nak buat kereta, pergi scrapyard, ambil semua kau pasang sendiri kereta. Pasang sendiri, betul. Lepas tu pergi buat PPI. PPI sendiri. Engkau yang rosakkan, kau PPI sendiri. Okay. Panas pula kadang-kadang Okay, yes, okay. That is about my story lah. Macam kalau kau punya, macam mana pula? Pasal kau punya is more to yang dah pergi lah. Ya. Selalunya tak, dia bukan aku deal dengan yang orang yang pergi. Yang masih hidup.
Ada pening kepala aku. Kadang-kadang aku macam lebih baik kau mati daripada dia lah. Tapi kalau let's say yang mati lagi teruk pada yang hidup? Tak. Tak lah. Yang mati tu dah matilah. Nak deal dengan manusia ni tentang kematian ni lagi leceh. Kenapa? Aku almost nak give up. Almost lah? Almost. Asal? Ceritakan sikit. Okay, dealing dengan perkuburan ni, orang cakap kan, orang cakap senang apa main dengan tanah, pasir, simen ni semua ni. Bukan pasal tu benda. Faham tak? Kita go through the same like orang cakap ID, renovation contractors. Because we are the contractors yang tempat perkuburan. Okay. Betul tak? So kau boleh buat ID Pusara Services. Betul. Aku makan kau cukup-cukup. Janganlah. Jangan. Asal pula? Member aku dah kena makan dah. 16,000 kon bro. Tahu. Hilang. Bila nak bawa dia? Entah. Dah ni tak nak berbual dengan aku. Tengah busy. Dah dapat rumah, dapat kunci apa. Okay. Gitu. Ya, so untuk aku aku have been in this the industry coming since COVID-19. Okay. Sampailah sekarang. So I think safe to say dalam 4 tahun ada. 4-5 tahun. 4-5 tahun. So aku start from scratch juga. Turun belajar macam mana nak bikin dapur. Dapur kubur lah. Dapur kubur. Dia mula-mula dengan pembersihan kubur. Pembersihan. Lepas tu naik level buat dapur. Okay. So kotorkan tangan dulu. We must have the skill set dulu. Dia okay. Bila kau cakap pasal bersihkan dapur kubur kan, aku pernah lalui. Okay. Pernah. Okay, silakan. So sorry, this is just a short one. Just a short one. Okay, so kan that time time COVID aku ada engage. Time aku baru masuk kerja, aku ada engage kau bersihkan kubur arwah anak aku. Yes. So one of these days aku cakap okay, tak apalah. Tadi kau cakap apa, skill set nak kena ada? Nak kena ada skill set kan? Nak kena ada skill set. Tools pun nak kena ada. Betul. Tools. Betul. Okay? Tools nak kena betul. Pasal ni aku experience first hand. Okay. Go. So that day aku pergi Jurong Point dengan isteri aku, dengan anak aku lah. Okay. So dah pergi, aku cakap bini aku macam, Yang, macam dah lama tak kubur. Tak kubur pula. Hello kubur. Tak bersihkan kubur Rian. Okay. Nama anak aku Rian Faiz lah. Arwah anak aku. Okay. So aku cakap, okay, I nak pergi kedai ni, aku nak beli yang gunting rumput. Okay. Aku nak beli gunting rumput. Okay. So okay, pergi beli. Beli 40 lebih, aku ingat aku beli tu benda. Mahalnya 40 lebih. Kan aku may assume okay, kalau 40 lebih engkau boleh pokok aku boleh potong lah. Okay, aku tahu brand apa, warna kuning kan. Tak. Dia wood dia. Wood okay. So kau mesti nampak macam dia boleh tahan lama. Right. Okay, aku beli dengan standard aku ada satu gunting kecil. Okay. Nak setting tepi-tepi kan. Okay. Aku bawa tu 2 dengan plastik. Okay, pergi. Aku dah tak pergi kubur arwah aku dah masuk setahun. Okay. So kau dah tahulah, pokok dah keluar, dia punya dahan semua dah keluar kan. So aku cakap, ini ada macam setengah jam ni nak bikin ni. Okay. First aku potong. Potong yang top. Pasal aku dah bikin dia punya dapur apa. So aku dah potong sekali kat tepi. Aku nak potong yang macam dah nak jadi pokok tu. Okay. Kan tebal kan akar dia kan. Bukan akar. Apa dia? Batang dia. Batang dia kan ada dia macam ball. Yes. Baru keluar batang dia kan. Betul. Kau buat apa? Nampak? Patah. Sakit tangan. Tercepit. Yang dia punya. Yes, danger. Dan itu tak apa. Aku beli tu $40 lebih kan. Gunting kan gini kan. Sudah jadi gini. Tak boleh dah. Gunting gini sudah jadi gini dok. Aku dah terbalik lah. Okay. Alamak. Alright. Buat lagi. Tak happy. Okay. Dah beli 40 lebih ni. Buat lagi. Pum. Patah. Lagi sekali. Okay. 3-4 kali patah. Okay. Aku terus kat tepi. Yang kan sana ada orang yang kau bayar je kan. Yes. So dia tengah tengokkan aku. Itulah aku ada kat sini, kau tak nak bikin sendiri. So aku cakap, walau aku dah bingit. Atas dah cantik, cuma aku nak bersihkan tepi-tepi je. Tepi-tepi skirting dia. Dengan aku tahu kubur arwah anak aku yang tepi-tepi ada a few yang tak terjaga. Nanti aku suka tolong potong lah. Aku lagi ni aku dah fed up. Okay, bang, sini bang. Ya. Muka happy. Nak kena bayar apa? Okay bang, tolong saya bang. Ini je saya mampu bikin bang. Okay.
Dia bikin tak sampai 10 minit bersih kubur Ryan. Cakap bang, kalau jangan marah, yang tepi pasal aku selalu, aku tahu ada 2 ke 3 dekat Ryan punya lot tak terjaga. Cakap bang bersihkan sekali lah. Okay, dia bersihkan, aku bang kasih dah 30-40 ringgit lah. Cakap okay bang, tak apa, terima kasih Okay, thank you. Sebab tu cakap, bukan saja skill set, tool pun nak kena betul. The next time aku datang, aku buat SOG. Okay. Ada yang solo, semua aku bawa. So abang tu dah panggil, bang, tak apa bang, hari ni tool saya betul. Okay. Dia tengok saya, aku salah. So bukan saja skill set, tools pun nak kena betul. Okay, sambung. Okay. So skill set nak ada, tools nak betul. Lagi satu experience. Jangan mandai-mandai. Jadi okay, aku ada juga customer daripada Dubai. Dubai lah. So dia kasih kau coklat kunafa. Dia tengok podcast. Dia tengok ada. Aku rasa dia follow, nak cakap sikit. Hi. Yeah, so dia the first customer aku yang we did a long call. Okay. And untuk buat dapur arwah ibu dia dengan arwah bapak dia. Aku dapat 2 in 1. Okay. 2 in 1. So that was, aku agak macam okay, bila orang luar telefon, kau rasa lagi overseas, kau rasa skeptical tu. Betul. Okay. Dia either skeptical atau kau rasa macam Scam. Pasal apa? Kau new company betul lah. Macam orang Dubai boleh tahu. Kan. So kali dapat tahu, rupanya dia punya mak dia is aku punya customer. It was being referred lah. So dia cakap dia in Dubai. So kita deal lah, three-way call. Lepas tu aku come up with all the quotations and gambar-gambar, kasih dia tengok. So aku cakap, aku tak suka hard selling juga. Correct. Because sama juga macam Afiq, kita dah go through this, and aku buka company ni untuk to make our community, to make it affordable for our community and easier. And pasal kat luar, okay, kita tahu ada yang kena scam lah, buat dapur habis barang tak jalan, barang dah sampai tapi kerja tak jalan, dah bayar deposit 55% lah, 75% lah, kerja tak jalan, tak siap-siap ni semua. So mohon kirim salam. Waalaikumsalam, ni lagi satu. So lepas tu aku did that was my first customer yang paling baik sekali. Although dia daripada Dubai, mak dia jadi orang tengah. Ingat lagi Cik Etun. Lah. Mak dia dengan mak aku sama nama. So Cik Etun, yes, mak dia. Aku tak ingat siapa nama anak perempuan dia. So lepas tu alhamdulillah all went well. Downtime dia aku kasih a bit longer, tapi should expect downtime completion tu lebih cepat. Pasal dia cakap dia nak fly back to Singapore. Aku ingat bulan puasa ke apa, bila sampai tu dia dah siap lah. Dah siap. So aku cakap okay, so aku will prioritize dia punya, because dia nak travel apa. So aku have list QQ. Aku have orang cakap ada timing lah, number of customers yang in waiting list. So aku will prioritize dia lah. Case to case lah, orang cakap ni case to case lah. Sebab kita kena faham situation dia kan. So alhamdulillah benda tu siap, and she was more than happy, and dia kasih aku habuan lah. Yes. Bukan bribe bukan. Tak cakap je. Habuan lah. So habuan orang cakap suruh bagi-bagi dengan aku dan the workers lah. So aku cakap aku will usually give workers more, because satu, diorang bawah panas, bawah hujan, kerja siang malam. So aku give them more, and then balance aku ambil. Okay, that was the best customer yang aku ada. Tapi sampai sekarang aku belum check out Cik Eton ni sama ada sihat ke tak, pasal dah lama dia tak contact aku. Maybe aku akan contact dia. Ya. Bukan pasal takut customer lari tapi because customer service. Customer service. A lot of family members dia punya kubur kita banyak bersihkan. Betul. And okay, ada juga yang customer yang aku cakap macam lebih baik kau mati dah. Itu macam berabang. Macam how bad is it? Okay. I know, okay, orang cakap ada yang cakap
ada kadang okay, kau tahu aku punya level trip kan. Okay. Cuma kadang-kadang kita tahu that okay, aku sampai ke tahap apa tahu. Kalau dah ke tahap aku cakap, if you think that aku punya service is not good, you are free to choose whatever contractors out there. You are free to go. Pasal kau tak ada deposit aku apa-apa lagi. Belum lagi. Faham tak? Tapi kau nak itu, nak ini, macam-macam nak tanya. Kau punya satu kubur ni, kita boleh siapkan tu satu kubur dalam betul-betul dalam if the weather is on our side, on our side lah. Our side yeah, on our side. Kita boleh siapkan satu kubur tu kalau tak complicated, kasih 4-5 hari siap lah. Okay. Tapi nak kena tengok lah. Kita have number of kubur untuk bikin. Betul. Kalau kubur ni kita naik tapak, which means the base, kita ada lagi 10 kan. The 10 tu kita naikkan juga. So it's a rotation. Dia drying nak kena kering semua. Lepas tu bila dah balik pada sini, kita buat badan dia pula. Then pergi buat badan. Okay, then macam gitu lah kita buat usually. So macam aku ada satu customer ni yang leceh nak mampus punya lah. Seriously. So bukan satu je, actually a lot of experience, tapi almost the same situation. Kau punya negotiation nak discussion dengan aku, dia punya downtime discussion tu, aku boleh naik 5-7 kubur tau. Kau faham tak? Then lepas tu sampai ke tahap aku cakap, kau sekejap nak ini, sekejap nak itu, color ni kau nak ikut color. Last aku cakap apa tau, tile yang aku tak adalah. Kalau tile yang aku tak ada, aku will try to source out. Tapi kalau aku punya supplier tak ada, then if kau ada kau punya own tiler yang boleh supply, then kau refer to aku, then kita will deal from there lah. Maybe kita boleh dapat harga yang lebih baik. Dia nak tile lain lah. Ada nak tile dari Italy. Aku tak faham. Marble lah. Marble tu, marble dia datang pasang siap. Tapi you need manpower to carry to marble. Kau tak boleh buat sendiri. Badang boleh? Kalau tiling, kau boleh buat seorang. Alah, pasal dia macam tiling is satu ceramic. Okay, they come in boxes lah. So tapi ada yang cakap ada tak aku cakap tile ni tak ada. Tile ni kita boleh source out lah, but it will cost more lah. Maybe kalau normal tile will cost maybe $2.50 or whatever. Kalau kau nak tile ni, maybe we have to source out pergi Malaysia untuk bawa masuk lah. So kalau kita pergi Malaysia, aku nak kena masukkan dalam quotation transportation tak? Kenalah. Takkan nak letak ke atas sport tourer kau? Cross tourer. Mampus. Gantung patah tu. Betul. And bukan satu dalam satu pack tu ada 10, ada 12 tau. So berat tau. Okay. Aku pernah ada kawan aku bawa Estima lah, bawa Fortuner lah. Kan Fortuner. Yang kau pernah sewa kan? Dia punya black kendor tau. Betul tu ibarat macam Willy lah. Berat tau. So aku nak kena charge transportation. Dia cakap apa tau? Tak payahlah, transportation tu kita absorb je lah. Dia absorb lah. Macam dia punya atuk dia punya company dia bikin. So aku tak boleh lah. So aku cakap tak boleh lah. You have to understand yang you want this, and my supplier cannot send on time. Unless dia boleh, tapi it will take few days. Tapi you want it to be done as soon as possible. So kita pergi sana ambil. So there will be a transportation fee. Bukannya kita mana-mana adakan tu fee, tapi kita perlukan someone to go there and take the to collect and come back. Kalau tak kau suruh dia pergi collect sendiri. Aku dah suruh. Dia cakap nanti jam. Nanti jam lah. Habis aku punya worker, dia punya time wastage je. Kan dia nak kena buat kubur. Dia jual ikan. Selfish. Okay. Then lepas tu tu satu hal So benda tu dia tak jadi. Dia cakap okay lah, then ambil je lah apa yang tile yang supply you ada. So kita give the latest one lah, the latest edition. Latest edition. Latest edition. Okay. So every year kita akan get the supplier to update us on all the raw materials yang dia ada. So kalau macam orang cakap, pasir pun naik harga. Betul. Okay. Betul. Nissan pun kadang-kadang kita absorb, mana kalau kita rasa ni kita dah lebih, kita akan kurangkan ni. Kita
Give and take lah. Give and take, okay? Betul. So ada yang nak buat kubur fancy-fancy, tapi nak murah. Okay. The fancy, okay, dia comes in 12 inch, 14 inch, okay. Ni macam orang cakap tile lah. Tile kalau kau tengok kubur yang cantik, orang cakap those yang tile yang tinggi-tinggi. 12 inch, 14 inch. Okay, tinggi lah from the ground. So itu yang paling cantik. So dia punya standard, aku don't want to open the price here lah. Tapi ada yang sampai cakap, mahal sangat lah. Okay, let's say lah aku quote, okay, full lah, semua, so full package lah. 12 inch 12 inch TV lah. Konon lah. Okay. 2,100 lah. Okay. Ambil kata standard pricing lah. Standard pricing. Dia cakap mahal. Okay, aku orang customer macam gini aku tak rugi apa tau. I will try to cater to kau punya need, tapi kau punya needs tu dah over your budget. Faham tak? Tapi aku will try to cater, but then again, aku akan cakap, okay, if you think that is too costly for you, then we go for a cheaper option. We remove, kita find a substitute for your Nissan, ataupun you tak nak pakai 14 inch punya, tak nak pakai 12 inch punya tile, kita rendahkan lah 10 inch. Maybe I will cut maybe 200 or 250 from there. Oh tak nak, I still want you. Okay, simple. You go to other contractors, then lepas tu dapat quotation diorang. Dapat quotation diorang. Then tak apalah, you seems don't want to entertain us. Oh gitulah. Okay, fine. Aku cakap bukan tak entertain, but it's okay. On my end, there might be shortcomings. I apologize. Aku dalam WhatsApp aku cakap, I apologize. You have feel free to source out to other contractors. Okay? Okay, dia source out, dia dapat satu contractor ni. Okay, dah deposit. Murah daripada aku punya. Okay, berapa? Dia dapat 1,700. Murah sih. 1,700. Kenapa aku cakap murah? Okay, because when aku did Rayan punya kubur, dapur was around 1,500 sih. No. Kita yang orang dalam ni, kita tahu ini red flag. Because dia punya is not tile aja tau. Dia punya ada blasting nama tepi, kat kepala ada plot, ada blasting kepala, kaki, badan. Lepas tu dia punya Nissan marble. Yang warna putih is marble tau. Hitam grey granite. Aku main putih. Tapi dia macam tak marble lah. Pasal dia macam rough. Dynamite. Batu terrazzo. Apa tu? Batu terrazzo. Okey lah. Ada warna putih tapi dia macam a bit rough kan? Yes, tu terrazzo. Terrazzo lah. So jangan terasa. So aku didn't know dia dah engage lain punya contractor. Okay. Sampailah satu hari tu, she came, alamak she pula. Tak lah. Orang tak tahu apa. She came back to me. Cerita sedih. Alamak. Syaiful. I kena scam. Gitu. Dah deposit 50%. Dia dah 50% dia cakap cerita je. Dia dah deposit 50%. Dah masuk sebulan kerja tak jalan. Pasir pun tak ada. Dia pergi, barang pun tak ada. Okay, aku dah mati ketahui gitu. Okay, I mean, pasal kita manusia apa. You expect apa? Pasal dia sakit hati tau. Because pasal okay, kita gunakan kita punya titik peluh untuk layan korang. With the knowledge that we have, with the experience that we have, we know what to say. Engkau want to, pasal kau nak save a few $100, engkau sanggup buat gini macam, tak sakit hati kita? Sakit lah. Pasal kita ni, kalau betul lah aku ni anak orang kaya, kau rasa kita nak hustle kat luar macam gini ke? Asyul. Pasal kita ni bukan orang yang berada. Kita ni tengah hustle for our family. So whatever context or whatever leads yang kita dapat, kita bersyukur. Betul. Tapi kau sebagai consumer, engkau nak lowball kita, tapi untuk kesenangan diri kau, tapi kau menyusahkan kita. Tak salah kalau kita ketawa dalam hati bila kau kena. Bukan cakap pasal kita tak baik si kau. Peduli apa kau nak cakap pasal apa. Kita ni manusia, kita salesman ni bukan robot. Betul. Kau tunggu nanti satu hari AI dah take over, baru kau tahu apa tu. Betul. Sambung. So bila dia patah balik, bila dia cerita sedih tu, akak dah 50% deposit, tapi satu bulan every week akak pergi, tapi barang-barang tak sampai. Tapi dia janji, dia cakap bila deposit tu nak kena submit permit lah ni semua. Dia sama downtime macam you cakap. Tapi
dah masuk sebulan ni, barang pun tak ada kat situ. So aku cakap very simple. Aku cakap very simple. Okay. Kak, aku cakap, Kak, this is your out of your own will you pergi sana. Kan? Berapa dia charge you? With the same cetak yang you wanted from us. Dia cakap 1,700. Kak, there's a red flag. But like I say, you tak tahu. We are in the industry, kita tahu. So now you are saying 1,700 for all the blasting, dengan sana marble, sini marble, naik tapak-tapak, naik kat badan, naik kat kaki, ni semua with all the names ni, dengan signage lah apa ni semua. Ya, dengan artificial turf ya semua. 1,700. Kak, red flag. Kak, jangan harap duit tu dapat patah balik. Dia macam mana saya? I don't know, I say. No, in the first place kau datang kat aku sambut kau as a consumer, aku tatang kau, and hoping that orang cakap okay lah, insyaAllah ni rezeki aku. Betul. But then again, kau lowball aku, kau cakap mahal, kau pergi kat lain kontraktor, kau kena con, lepas tu kau datang balik, kau expect aku bawa turun aku punya price pasal have to have empathy dengan kau. Sorry, aku tak pakai tu benda. Confirm. Yeah, because in initial stage aku dah cakap sebelum kau engage aku, kau pergi cari kontraktor lain, kau pergi tanya price dulu. Kalau ada yang lebih rendah daripada aku akan cakap kau this is a red flag. Terus terang memang cakap. Jangan percaya. Pergi selidik dulu apa company. Pasal kita kat situ kita kenal. And our price, our margin is slightly maybe ada kontraktor atau company will be slightly maybe 200 atau 300. Kita understand. Faham tak? Diorang ada transportation, diorang ada workers or whatever. Okay, ni masing-masing punya financial. Business, company financial. So aku tak nak touch on that. So dia cakap aku, okay, macam gini, I would like to engage you. Seriously. After what you have gone through, but I'm not going to change the price. The price stay. I got no choice lah. Then we just go with it. Kau tengok, Kak, at least gitu okay tau. ya, tapi dia try to macam orang cakap hard buy lah. Kita hard sell, dia hard buy lah customer. Tak ada hard buy lah. Dia hapui lah. Kirakan to persuade aku untuk bring down the price. No, it will stay. Betul. Cannot. Because I don't want to bring kita punya margin dah rendah. We cannot go lower than that. Kita kena faham orang lain pun cari makan. Betul. Kita tak nak be a small market whereby ni company ABC buka 1,800, 1,900 siul. Padahal macam gini. Aku pun nak jaga aku punya nama. Aku pun nak jaga aku punya company punya nama. Betul. Kalau kita punya price difference about maybe 200, okay fine. Kalau kau cakap company ni dia 3,000 lah, you punya 2,001, itu dia punya pasal lah. Faham tak? He must have dia punya own reason, atau dia punya boss must have their own reason kenapa dia buka tinggi. Then if you come to me, kau boleh nampak all the testimony. Apa lagi aku nak bohong, Syul? Betul. Kan? Kalau aku cakap kubur ni boleh siap in 1.5 month, I will reason out kenapa. Kau datang bukan kau punya kubur je aku nak settle. Macam aku cakap, satu kali bikin mungkin 10 kita satu kali jalan. Betul. So it take turn. Takes time kita lah. nak submit permit, pergi NEA, kita nak tunggu NEA punya approval, kita nak kena tunggu gazette daripada NEA kalau tanah tu baru, that land tempat that block is baru, kita nak kena tunggu gazette from NEA. Orang langgar. Tapi kita tak nak. Kita nak bikin betul-betul. Bikin betul-betul ikut sistem. Betul. Faham tak? Betul. Yeah. So everything is documented. So biasanya aku akan minta sampai ada aku cakap dengan kau, minta IC. No, okay, ini aku have to make a few occasion, a few incident happen, and this is not the first time. Banyak kali terjadi. Bila aku minta IC untuk pewaris, this is PDPA, dia cakap. PDPA lah. Then aku cakap simple, it is always the same template aku pakai. Kau nak apply loan, kau hantar submit tak IC? Loan rumah. Submit lah. Kau nak apply apa-apa loan, IC pun jatuh apa? Kalun mula IC jatuh. Betul? Kau nak apply apa-apa pun, you need that IC. Betul. Kenapa kau cakap dengan aku no, lepas tu dia cakap no, that is government lain. Habis NEA apa? Habis aku
submit pergi NEA. NEA tu apa? No, NEA nak kena minta kita. No, we act on behalf of NEA. We are the contractors, the representatives. We will submit. You will have, kita akan put engkau, our customers in the loop dalam email. You will receive the notification if NEA approve. Atau once NEA approve, you will also get the notification. Aku dah cakap, your identity is confidential. Betul. It will only be kept on our end. Kita tak, no, what if you misuse? Hey, ini Singapore lah. Aku have been running this business for 4 to 5 years already. Tak ada pun komplain kalau aku minta IC, tak ada. Aku bukan minta sijil bank loan apa bank statement 6 months, tak ada. I just need, pasal this is the requirement from NEA. Dia nak seorang pewaris, because ada pernah terjadi yang bukan pewaris pergi bikin tu kubur, pewaris datang, kubur tu pecah. Oi. Pewaris suruh pecahkan tu dapur. Faham tak? So that is one of the reason kenapa kita perlukan pewaris. So once dah confirm this is the pewaris, baru boleh bikin. No Dick and Harry can just come and cakap, aku nak kubur ni buat macam gini, engage contractor bikin. No. Without NEA punya approval, no one can do. So that is the reason, apa-apa pun NEA akan contact pewaris direct. Okay. So sampai ke tahap sampai gitu tau. Lepas tu that is the worst lah. Sampai aku cakap that is a moment where aku cakap, a few of aku punya customer, aku cakap, okay, since you cakap tak boleh kasih atau abang you cannot give me your IC, then it's okay lah. We cannot move proceed on from tak boleh proceed lah. Tak boleh move on from here lah. Okay lah. Dia pergi lagi punya contractor, Saiful, betul lah, diorang pun minta IC. Kau tengok, you come back to me, lepas tu kau cakap cerita macam gini, and kau sedar yang diorang quote kau lebih tinggi daripada aku. So aku nak layan tak? Aku layan. Layan lah. Faham tak? Macam kalau kereta pula dia lain. Macam diorang ego. Kalau kereta punya, okay, macam aku kasih quotation gini semua okay, pasal this thing happen. Satu je datang balik kat aku. Pasal dia dah bopian punya. Okay, ni aku rasa we just do for today ni. Satu program panjang punya Okay. So what happened was, aku dah kasih dia quotation loan loan ada shortfall ke something like that lah. Okay. 1,000-2,000 je. Okay. So aku cakap, bang, you want to proceed dulu? Kalau tak full tak apa, I want to go to other places. Okay. So something in that line. So sekali tak tahu macam mana dia pergi tempat lain. Okay. Dia lagi tempat lain. Macam situation aku lah. Macam situation kau. Tapi dia loan semua dah approve. Dah approve, tapi dia senyap. So aku kau dah beli kereta, dah habis apa, dah datang cerita apa. So aku tak nak tahu lah. Lagi 6 bulan message aku, Fik, saya nak jual kereta. Aku punya orang ada habit, kalau orang message, aku try to look at the earlier message. So pasal dia pay loan tak approve, dia tak nak proceed, aku kasih balik pada 500. Betul. So okay, aku tengok, aku tak nak explain dulu. Okay, you beli kereta apa Aku tengok, I beli 5 series. Okay, 5 series. Alhamdulillah. Very wide. Very good, very nice. I love that car. Yes. Full settlement berapa? Okay. So full settlement aku need to, dia can go or aku can go. Either one boleh buat. Dia punya full settlement ku semangat. Berapa? Tinggi nak mampus. Tapi macam mana mau settle? Tak, dah gitu tak apa. Aku tak cakap dulu, aku diam. Terus cakap, bang, sorry bang I look at your installment tinggi berapa you pay monthly monthly I dalam 1,007. Okay. Saya tu aku cakap gentle lah. Okay, cakap terus terang abang Ni deposit. Tak ada deposit dah beli. Tak, yang beli kat sana. Ada. Kena 2,000. Oi, 2,000 how much you can? Sekali bila aku tanya dia, cakap, okay bang, you have to be transparent with me pasal when I check back message, you pernah nak deal dengan I. Tapi you ada shortfall 2,000, you tak nak proceed dengan I. Okay. How much you deposit for this car? Cakap terus terang. 2,000. Cakap kau 2,000 kau nak lari mana? Pasal apa? Kalau aku kasih kau harga tinggi pun, kau takkan nak back off. Kau 2,000 aku kat dalam. So
okay lah, aku pun tak nak kenakan dia atau tak nak bahasakan dia. Aku cakap dia, okay bang, I'm really sorry. Ni I tak boleh buat apa-apa, but as a professional advice that I can give you, ini kereta you pakai sampai habis. Betul. You dah tak boleh tukar. Betul. Oh Fik, I dah tak boleh Fik, dah tak mampu lah. So bila aku dengar gini, aku sedih tau. Macam sial lah. Padahal at that point of time, kalau kau keluarkan tu 2,000, kau dah settle dah. Kereta dah boleh keluar. Korang nak kononnya, pasal dia lagi the next, because salesman, some people are attracted to how they are. Diorang candi, diorang berani, diorang boleh portray diri diorang. Tapi aku time life aku tak macam gitu. Whatever that you see on live, macam sekarang ni, macam kat TikTok ni yang siapa-siapa yang tengah tengok ni, whatever you see on live, in real life I will be the same. Kadang-kadang real life pun aku akan diam. Because orang tahu aku ni orang, I am not extroverted. Cuma I like this kind of things. Asalkan aku do not have to macam ni, aku okay. Within comfort zone kau. Correct, within my comfort zone. So as a salesman also, I need to be out there to talk to customer sales. I need to be somewhere. So whatever that you see us on camera and what you see us on live is sama. Ada orang on camera dia jovial, bila jumpa jovial, bila after sale terus haprak. Pasal apa? Dah makan apa lagi aku nak? Betul tak? But I cannot do that. Pasal the way that I was brought up in this particular field or this particular industry, from a good boss who always cakap macam, kita always aim for repeated customer. Do not go for one shot one kill. Kira itu apa? Hentak satu kali tinggi punya, terus buat bodoh dengan dia. Pasal apa? Kita ni, Melayu ni, dia ada habit untuk berbual. Dia ada habit untuk sampai-sampaikan benda. Baik buruk, baik jahat, dia ada tu habit. Betul. So if let's say you do good, dia akan cakap tau, Afiq baik, Afiq baik, Afiq baik, Afiq baik, Afiq baik. Engkau buat satu kali Afiq jahat, dia akan sampai juga. Tapi ada a few yang tak tahu juga. Dia datang. But Alhamdulillah, walaupun aku tak ada sales on 7K kadang-kadang, no jahan, orang tetap kenal aku kat sana. Orang tetap, Afiq kan. Macam sampai that time Hassan ada buat video yang 5 BMW. Orang tanya, asal Afiq tak bikin? Pasal orang tahu aku punya orang macam mana. I know who I am and I know what I'm capable of. And I know myself. Sebab tu aku cakap, aku berani cakap gini pasal apa? Aku tahu cara aku buat. Macam JRR tadi, aku dah nampak dia ada message something about tak ego apa? Apa dia cakap tadi? Tak ego sih. That is one of my customer. Very good, thank you. Dia beli BMW X5. Wow. Dia bawa turun. Berapa banyak members dia bawa turun. Adik ipar dia pun dia bawa turun. Dia X5. Dia bawa yang BMW X5 yang color grey yang aku tunjuk kat Bukit Batok. Ada lah. Apa dia X5? BMW X-Max. X-Men. So untuk aku cakap balik macam sometimes it is refreshing for us business consumer to sit down at a time like this to talk about this, to us to vent out pasal apa. Kalau tak, orang akan selalu cakap, salesman selalu gini lah, salesman selalu gitulah kan. Ni aku nampak dia ada message ni. 3 time repeated buyer. Wow. Nampak tak Pak? Ni macam all about guest services. Ni kena abang ipar aku. Yang kelakarnya, abang ipar aku beli kat orang lain. Tak, tapi abang ipar aku belum tahu aku kerja ni. Okay. Dia beli pada dah kena. Tapi abang ipar aku cakap, tak apa Fik, nanti aku dah settle kereta, aku beli kat kau. Okay. Kawan bagus beli. Betul. Aku sampai kacau dia. Kawan abang beli pada Afiq, abang apa ni? Kacau lah. So far Alhamdulillah lah. Tak ada masalah. Okay, so kita pun ada So okay, ni untuk yang mana-mana yang potential clients atau customers yang daripada yang nak engage aku punya service. So korang boleh lungsuri lelaman Pusara Services. Okay, memang aku tak aktif di IG. Betul. Tapi aku ada link tu aku punya WhatsApp, business WhatsApp di mana Afiq pernah kena train dulu. Itu buat aku tak, itulah tengah malam nak message kau pasal kerja. Thank you for messaging Pusara Services. ada auto reply. So tune lungsuri laman IG Pusara Services.
kalau korang nak buat apa-apalah pertanyaan, okay, I'm more than happy to assist korang. Betul. And pasal like I say, my experience, aku cakap aku tak buka the company just macam gitu. Okay, turun padangnya aku cakap. Betul. Turun padang, patang. Menuntut ilmu. Betul. Duduk fikir, beli tools. Aku ingat lagi aku ambil loan $500 just to buy the tools. Then from there from there spread of words lah. So macam aku punya orang, why aku pun nak Pusara Services is to cater kita punya community to the affordable punya price. Tapi janganlah lowball aku. Betul lah. Aku dah bawa turun, nak lagi turun tak boleh lah. So lepas tu buat muka masam. So aku biasanya aku tak takut hilang customer. Betul. Because benda ni macam cakap, rezeki Allah dah tentukan. Betul. Tapi tolonglah jangan macam orang cakap discriminate ataupun compare, this contractor atau this salesman lah, itu ni masing-masing punya strategi. Masing-masing punya business. And biasanya those yang nak buat dapur, aku akan minta these documents. Okay, please get these documents ready. Okay, the death certificate, next of kin punya IC, depan belakang ataupun pewaris. Aku will minta NEA burial cert. Aku akan minta pewaris punya email dengan contact. Itu saja. Aku tak akan minta deposit. Betul. Once NEA approve, barulah aku minta 50% deposit. Itu pun untuk beli all the raw material. Untuk tolak aku punya worker. Belum aku punya untung. Ada juga yang belum habis bayar. Sampailah sekarang. Ingat, kubur tak. Tapi tak apa, orang cakap tak apalah. Kan? So itu aku tak halalkan, tapi orang cakap pandai-pandailah nanti sana. So these are the documentations that kau perlu. Then kita boleh runding. Boleh. Okay, kalau rasa siapa-siapa nak tempah kubur dulu, itu kena tanya NEA, tak boleh tanya aku. Betul. Tapi kalau siapa-siapa pas tanah punya hal, itu government punya tanah, bukan aku punya tanah. Betul. Tuan punya tanah. Betul. Jangan pandai-pandai Ya. Tapi kalau nak tempah Nissan dulu pun boleh. Signage nak tempah dulu boleh. Jadi kita boleh standby lah. Cuma tinggal nak letak date of date death. je lah. Kalau pasal kereta pula, tak payah risau. Pasal apa? Everything is on the internet. I will just go through your SingPass. Aku boleh dapat kopi CPF, IRAS, and for those of you business owners, just standby 6 months bank statement and also your AKRA. That's it. Yes. Okay? Yeah. So this is bukan kita vent out, tapi kita nak orang cakap tweak kau punya pemikiran. Jangan selalu cakap yang salesperson ataupun any contractors Melayu tak boleh pakai. Dia bukan pasal ni. Jangan kerana one rotten apple the whole basket. Check kau yang tak boleh pakai. Yeah, you the basketball. You are the basket, the one that the Snow White use. Yeah. No, lagi Seven Dwarf. You know, they the witch. You the witch. Yes. Witch. Kau dengar lah siap. Okey lah, sampai di sini saja episod kita kali ini. Yes. Ya, episod ni adalah satu kolaborasi di antara NCS SG Podcast dan juga 7K Automotive. Yes. Kalau korang ada kereta, tak tahu macam mana cara-cara nak jual kereta, takut kena scam, takut kena con. Okey, ni bukan hard selling. Betul. Tapi hubungi 7K Automotive di talian 8785-2977 8785-2977 atau korang boleh turun ke 18 Kaki Bukit Road 3 Basement Lobby 4. Okey, kalau rasa nak jadi customer tu, jadilah customer elok-elok. Kalau takut nanti kena share. Tapi guys, jangan risau, aku pun akan share customer-customer yang gerek. Okey, all this testimonial will be uploaded soon. Okay, aku selalu cakap dengan aku akan send, aku tak send, but aku will start to send, and korang akan dengar testimonial from customer themselves. Alright? Okay, to the next episode. Assalamualaikum. Aku Afiqah Pandi. Aku Epo Gaze. Naripo Papo. Ciao. Mantap guys. Sini aku nak cakap sikit, lantak kau nak sia. Kawan atau lawan, pilihan di tangan.
Tapi jangan lupa dirapu macam lautan. Kalau hilang arah, aku tetap berjalan. Kita semua manusia, kadang tersilap langkah. Kawan atau lawan, pilihan di tangan. Tapi jangan lupa dirapu macam lautan. Kalau hilang arah, aku tetap berjalan. Kita semua manusia, kadang tersilap langkah. Kau dengar sini, aku nak cakap sikit. Dia senyum depan, tikam belakang, cakap manis macam gula, hati macam petang, janji bersusun, semua beracun sekali kau lengah. Dia pun dah cucuk jarum, topeng suci, tapi jiwa keji, mulut zikir, hati penuh dengki. Cakap pasal adab, tapi layan orang macam sampah. Berlagak malaikat, tapi setan pun tepuk tabah. Oh, ini bukan cerita dengki, ini cerita ramai yang jadi mangsa sunyi. Berhenti pura-pura, buka topeng kau. Tak semua orang bodoh, tak nampak belang kau. Dalam dua muka, lidah bercabang. Depan salam, belakang pasang perang. Hipokrit jalan megah, konon suci bersih, padahal jiwa busuk, dalam hati ada keris. Jadi diri kau, jangan jadi watak, sebab karma datang diam-diam, tak sempat kau tolak. Cakap terus, jalan lurus, daripada hidup palsu, lebih baik terus kudus.